Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi, selamat pagi tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambut Hari Raya. Pada teman-teman yang beragama Islam, selamat Hari Raya. Boleh tinggalkan di ruang komen bila agaknya Hari Raya akan jatuh pada pada tahun ini. Okey? Tiba-tiba sahaja Tok Mat, Mat Sabu, Abang Mat, bukan Tok Mat, ini Abang Mat. Tok Mat itu UMNO, yang ini Abang Mat. Tampil, yang kadang-kadang tampil ni, tapi kali ini dia tampil semula. Dia kata apa? Sekarang duk puji Abang Mat, bila naik harga, maki balik. Inilah manusia. Bila satu perkara yang seronok, semua orang pakar-pakar tu puji. Tapi bila ada satu perkara yang di luar kawalan, lupa semua kebaikan tu. Lupa segala-gala pujian tu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu mengambil maklum mengenai harga telur yang kini dijual pada harga yang sangat murah. Beliau berseluruhlah. Beliau kata, beliau terpuji, mengatakan hari ini beliau dipuji. Tetapi jika harga makanan naik, beliau akan dimaki balik. Telur sekarang ni agak murah, dia kata. Dan semua orang nak tulis dalam sosial media, duk puji Bang Mat lah. Puji Sat kot. Esok jadi apa-apa, atau harga naik tu. Dan tentu juga kena maki. Teruk balik, ujarnya bersahaja dalam satu klip video yang dikongsi di TikTok. Hari ini Harapan Daily melaporkan harga telur di Pasaraya jatuh mendadak menjelang Hari Raya Aidilfitri yang beberapa hari saja lagi ni. Orang ramai berkongsi di sosial media, harga terkini bekalan itu yang jatuh sekitar RM5.99 untuk sepapan telur grade C berbanding harga asalnya RM11.40. Ada beberapa tempat yang menawarkan harga RM2.99 untuk sepapan telur grade D. Walau murahnya. Aeon Mall Ipoh Kelebang menerusi pasarayanya turut menawarkan harga runtuh untuk sepapan telur grade B. Ia dijual pada harga RM8.50 berbanding RM12. Luar biasa. Okey. So, baguslah kita gembira mendengar berita seperti ini apabila pada saat-saat orang sangat memerlukan dan kerajaan dan peniaga, pemain industri, semua yang terlibat dalam ekonomi dapat sama-sama membantu rakyat. Inilah yang kita mau. Inilah yang kita sentiasa tunggu-tunggulah. Ya. Okey, tahniah diucapkan kepada Kerajaan Madani yang berjaya memulihkan dalam proses memulihkan negara kita daripada kerosakan yang sudah berlaku. Tahniah kepada semua menteri, terutamanya Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbaik. Okey. Wah, kita boleh buat velocity ni. Ini velocity. Sekarang jadi trend. Okey. Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya. Selamat meraihkan Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Okey. Bila raya lah? Ada sesiapa yang boleh komenkah bila Hari Raya? Saya pun kurang pasti bila. Tapi kamu rasa bila Hari Raya? Boleh naikkan ruang komen bila Hari Raya. Pas ni. Pas. Kalau bercakap biar berlapik. Kalau bercakap ambil cermin dulu, pandang dulu di cermin. Bagus sangat kah? Janganlah terlampau perasan diri itu macam malaikat sangat. Aduh, kesian. Pas bercakap biarlah adil. Janganlah buat lawak.
Elemen. Pas bercakap, janganlah buat lawak. Ini harapan daily satu lagi. Harapan daily. Peguam Zulhazmi Sharif menempelak sikap PAS berhubung projek pembangunan semula kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur yang melibatkan rumah flat dan teres. Menurutnya, isu terbabit. Isu itu melibatkan pengambilan tanah, pemilik tanah dan kemudian dijual kepada pemaju oleh kerajaan. Namun, ujarnya ketika PAS dalam kerajaan. Ini yang paling best. Ketika PAS dalam kerajaan, tanah diambil, tetapi parti itu juga sekarang yang tampil membantah dan menyalahkan pihak lain. Dia buat betul, orang lain tak buat tak betul. Semua orang masuk neraka, dia seorang tak masuk neraka. Dia doi. Beliau menjelaskan notis pengambilan tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah bagi tujuan pembangunan semula dikeluarkan semasa Perikatan Nasional. Beliau menjelaskan notis pengambilan tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah bagi tujuan pembangunan semula dikeluarkan semasa Perikatan Nasional. Semasa Perikatan Nasional mentadbir negara, iaitu sewaktu Mahyadin Yassin menjadi Perdana Menteri, Anwar Musa Menteri Wilayah Persekutuan. Dibantah pemilik tanah, sebahagian terpaksa bersetuju dan mendapat pampasan. Yang tak setuju dengan pampasan, failkan rayuan di mahkamah, tetapi ditolak. Sewaktu Syahidan Kasim jadi Menteri Wilayah, dia ada janji tak akan halau selagi tak selesai. Sekarang khabarnya, bailiff mahkamah serah notis pengosongan. Isunya, semasa tanah diambil sewaktu pentadbiran Perikatan Nasional, kenapa MP dan orang-orang PAS tak mengamuk sedangkan mereka dalam kerajaan? Sekarang siap turun buat solat hajat kononnya pertahan tanah Melayu. Ini bukan hal politik, cik. Ini bukan hal politik yang saya nak cakap. Tapi nak cakap bahawa orang PAS ni 3 suku. Masa dia kerajaan, tanah diambil. Sekarang dia pembangkang, dia nak bantah sedangkan dan salahkan orang lain. Tegas Zulhazmi, tegas peguam ini menerusi hantaran di Facebook pada hari ini. Aduh. Terror tak terror, luar biasa tak luar biasa, inilah PAS. Tahniah. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya.